Hey, what's up guys? Hari ni kan weekend, so jom kita buat siakap steam bersantan. Sangatlah sedap, rasa dia refreshing, pekat, pedas, masyam. Boleh makan satu family. Okay, korang ambil siakap, letakkan 2 batang serai kat dalam, hirisan halia and daun limau purut sikit. Lepas tu korang kelas sikit ikan tu and kita akan steam. Untuk saiz siakap yang Kek pakai ni boleh steam dalam 15 minit lah. So ikan akan keluar cantik fresh macam ni. Air steam ikan dalam pinggan tu jangan buang tau. Yang tu korang letak kat tepi dulu, kita nak pakai lepas ni. So ambil lengkuas sebesar ibu jari, halia sebesar ibu jari, akar ketumbar sikit, and then 3 batang serai, 2 ulas bawang putih, 4 cili padi, and 2-3 helai daun limau purut. Lepas tu korang masukkan 1 kotak kecil santan dengan satu kotak kecil air. Lepas tu kita masak lebih kurang 5 minit. Kita nak bagi santan tu pekat sikit and dia punya aromatic tu serap masuk dalam kuah lah. And then baru kita masukkan 1 sudu makan sos ikan and tambahkan seasoning, garam, gula sebut perasa cukupnya. Baru tambahkan air steam ikan tu tadi. Kacang-kacang siap lah. Kita punya kuah boleh letak ke atas. Dia macam tom yum putih pun ada, tapi dia bagi twist sikit lah. Tapi cuma dia punya halia semua banyak sangat, keluarkan sikit. Aku nak plating ni. And the key ingredient kat sini, korang kena letak sos cili Thai ni. Yang ni wajib letak kat atas. Dia akan bagi rasa manis, pedas and balance lah semua rasa dia. And the best part, korang kena perah limau nipis. Lagi masyam, lagi sedap. Peras biji 2 biji pun dah okey. Boleh hirup kuah dia. Seriously, sedap sangat-sangat resipi. Tolonglah buat. Aku nak tak makan nasi putih pun endap aku hirup macam tu je. Dah tak ikan steam ni pun dah cukup sedap. Okay, boleh terang dengan family. Selamat mencuba. Sedapnya. Ada masam, ada manis sos cili Thai, ada pedas, wangi serai, daun limau purut. Aku rasa puas hati lah. Sangat puas hati. Okay, selamat berbuka.